What's guys. Assalamualaikum. Okey, kita nak pergi dah. Kita nak pergi jalan-jalan tengok gah. Tak nak pergi tengok gajah. Lepas tu tengok apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Okey. Jalan. Okey, jalan-jalan okey. Bye bye. Bye bye, kita jalan-jalan. Sampai tengok gah? Gajah. Okey, jom kita pergi tengok gajah, okey? Ini budaknya tengok gajah kan? Tadi kan? Okey, bye bye. Jom tengok gajah, jom. Guys, kita dah sampai. Okey, kita tengok apa reaction anak itu. Kuat sikit apa? Gajah. Gajah. Ya, gajah ke? Gajah. Gajah tu. Tu gajah. Okey, ada dengan gajah ke? Apa tu? Apa tu? Tak ada. Mana baby? Apa tu? Gajah. Gajah. Okey. Mana? Apa lagi? Tanya apa, Be? Tanya apa gajah? Tu. Oh, gajah. Nak tunggu dah. Jangan. Mana gajah, Be? Ada berapa gajah? Cek. Okay lah, ni habitat gajah yang dalam ni. So pengunjung boleh bagi makan gajah ni dekat sini lah, tepi-tepi ni. So dia ada kelilingan. So nampak, ni gajah deko. Ini limau dengan apa tadi? Limau dengan tak ingat lah seorang seekor lagi. Ini limau ni, tak tahu nama apa yang tu. Okay, ini pengunjung. Ini tempat anak gajah. Anak gajah situ. Sana kita tengok pertunjukan sana pentas. Okey, panggil. Okey, Imo tak datang lah. Imo mengajuk. Okey. Adik apa tu? Gajah. Seronok tak? Seronok naik gajah. Nak tengok lagi tak? Tengok gajah tak? Tengok gajah lah. Cek gajah. Okey, tengok gajah. Okey. Bagi makan gajah cepat. Dah satu dia. Bagilah gajah. Okey, bagi gajah. Okey, bagi Pak. Ni gajah depan ni. Bagi tengok gajah. Cepatlah, tak gajah nak makan. Tengok. Gajah makan. Okey. Tadi dia apa garis? Dia tak nak. Okay, ini gajah tengah dimandikan oleh pekerja-pekerja gajah. Tu gajah dah jalan lah. Pandai dia, Pak. Pandainya dia. Gajah tak jalan dah.
Pandai dia. Oh, pandai lah gajah tu. Oh. Adik. Oh, pandai. Cuba teka usia dia berapa anggaran? 70? Muda lah sikit. Lebih kurang 51 tahun. 4 tahun lagi boleh keluar ke WSP, 9 tahun pencen 60. Alright, ladies and gentlemen, Miao Tongpian, Yume Tongpian is one of the oldest elephant in this center, a female elephant, aged around 51 years old, and we brought Pian from Myanmar since 1997 as a working elephant. Kalau she already retired and only had the other elephants over here to do activity with the visitors. Ada pihak yang tunjuk berada latihan asas ambil barang sebagai demonstrasi akan bantu mahutnya Encik Farizul untuk ambil kayu yang berada di atas lantai. Pian would like to show you how she help her mahut to get the stick on the floor. Silakan Pian. Latihan ambil barang kita latih. Iya. Okey, berikan tepukan sekali lagi buat Alam dan mahutnya Encik Azman. Dan ini merupakan cara lain untuk mahut naik ke atas badan gajah. This is another way how to mahut we get on the elephant. Thank you Alam and Mr. Azman. Terima kasih sekali lagi Alam. Ada mahut Encik Azman. Okey, para pengunjung sekalian, sebelum kita mulakan sesi beri gajah makan, yang mana ada duduk dekat depan pentas tu, boleh tak minta bangun ke belakang sikit, sebab sekejap lagi kita nak bawa gajah-gajah ni turun rapat dengan. Okey, cara nak beri gajah makan, hulur saja tebu dekat hujung belalai gajah. Jangan hulur dalam mulut. Takut nanti kalau terlebih hulur gajah terlebih gigit. Okey. Dah habis untuk kali ni. Kuala Gendah Pahang. Okay? Kita datang naik gajah. So, terima kasih. Bye bye. Kita jumpa lagi next video. Okay? Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys. Bye.